Assalamualaikum, hai semua viewer dan salam satu Syawal buat semua. Pagi ni Kak Zada nak share resepi sayur lodeh. Jom tengok Kak Zada masak. Okay, ini adalah bahan-bahan yang Kak Zada gunakan untuk buat sayur lodeh cara Kak Zada. Kita ada dekat sini tempe, kita goreng dulu. Tahu juga kita goreng. Kemudian Kak Zada guna bawang besar, bawang putih dan sedikit udang kering bersama dengan sedikit udang hidup. Kita guna juga sedikit kunyit serbuk. Kita guna serai yang kita titik. Kemudian ini adalah keledek. Kita akan masak bersama dengan lodeh nanti. Keledek ni menambah rasa, menambah manis pada lodeh kita. Kemudian seperti biasa kita guna santan. Saya guna sedikit serbuk kari. Dan ini mesti ada ya dalam lodeh. Kita kena ada soun dan tahu kering. Kita rendam. Kemudian ini adalah sayur-sayur yang kita nak guna untuk lodeh kita. Kak Zada guna kacang panjang, sengkuang dan carrot saja. Okey, jom masak. Mula-mula sekali kita panaskan minyak di periuk. Kemudian kita nak tumis bawang besar, bawang putih bersama dengan serbuk kunyit. Dan kita masukkan udang kering yang tidak pisah. Dan juga serai yang kita dah ketuk. Ditumis hingga garing. Bila dah pecah minyak, kita masukkan sedikit rempah kari ikan. Kak Zada gunakan sedikit untuk nak dapatkan rasa rempah pada lodeh Kak Zada. Kita masukkan keledek. Kita masukkan santan. Dan kita masukkan air. Okay, kita tunggu sampai mendidih. So nak cepat mendidih, kita tutupkan tudungnya. Dah pun mendidih, kita masukkan udang. Dan kemudian kita masukkan semua sayur. Kita kacau. Dan kita masukkan garam. Kita tunggu dia mendidih sebelum kita masukkan bahan lain. Bila lodeh kita dah mula mendidih, kita masukkan soun dan tahu kering yang kita dah rendam. Dan kita masukkan tempe yang kita dah goreng bersama dengan tahu yang kita dah goreng juga. Okey, dah pun masak lodeh kita. So, bolehlah kita hidangkan untuk tetamu kita pagi ni. Alhamdulillah, dah pun masak lodeh sayur Kak Zada untuk tetamu pagi raya ni. So, untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.